Dekat tangan saya ni adalah 5 dinar emas public gold. Beratnya adalah 21.25 gram berketulinan 999.9. Emas tulen yang paling tinggi. Tapi persoalannya, kalau kita berjaya kumpul beberapa keping 5 dinar ni, apa sebenarnya yang kita boleh buat? Satu keping 5 dinar sekarang ni nilainya dah lebih RM12,000. Cukup untuk dana kecemasan setahun ataupun cover kos hidup selama 2 hingga 3 bulan kalau hilang kerja. Ada 3 keping 5 dinar, itu dah lebih RM36,000. Boleh jadi deposit rumah yang pertama ataupun modal kecil untuk kita mula bisnes. 5 keping 5 dinar pula nilainya dah cecah lebih RM60,000. Itu dah boleh jadi dana perkahwinan, dah boleh berkahwin tanpa berhutang. Ada 7 keping, kira-kira dah lebih RM84,000. Boleh jadi dana pendidikan anak-anak sehingga universiti ataupun keluar negara. Dan kalau berjaya kumpul 10 keping 5 dinar, nilainya dah lebih RM120,000. Nilainya boleh tampung dana kecemasan keluarga. Nampak kan, setiap keping 5 dinar yang kita simpan hari ni adalah langkah kecil ke arah kebebasan kewangan masa depan. Jadi kalau tuan-puan belum lagi ada 5 dinar emas yang pertama, tuan-puan boleh saja klik link di bio saya untuk saya bantu. So, 21, je komen, jangan lupa follow.